Aku tak takut. Disclaimer. Buku ini mengandungi perincian jenayah yang mengganggu dan tidak sesuai untuk pembaca bawah umur atau mereka yang sensitif terhadap kandungan ganas dan tragis. Semua fakta yang dibentangkan adalah berdasarkan rekod rasmi, laporan penyiasatan, transkrip mahkamah dan sumber yang boleh dipercayai. Buku ini ditulis dengan tujuan dokumentasi serta memahami aspek jenayah dari sudut forensik, psikologi dan undang-undang. Penulis tidak berniat untuk mengagungkan mana-mana individu atau perbuatan jenayah yang dibincangkan. Sebaliknya, buku ini bertujuan untuk memberi gambaran jelas tentang impak jenayah kepada mangsa, keluarga dan masyarakat. Semoga kisah ini menjadi pengajaran kepada kita semua. Pendahuluan. Nama Bentong Rambo cukup sinonim dengan jenayah kejam yang pernah menggemparkan negara. Dia bukan sekadar seorang pembunuh, tetapi juga seorang perogol bersiri yang mempergunakan kekejaman sebagai senjatanya. Kisahnya menjadi titik hitam dalam sejarah jenayah Malaysia dan meninggalkan kesan mendalam terhadap keluarga mangsa serta masyarakat. Bagaimana seorang lelaki boleh berubah menjadi pemangsa yang tidak berperi kemanusiaan? Apakah yang mendorongnya untuk melakukan kekejaman berulang kali? Adakah dia seorang yang dilahirkan sebagai pembunuh atau kehidupan yang membentuknya menjadi raksasa? Buku ini akan membongkar kehidupan Bentong Rambo sejak kecil, latar belakangnya, bagaimana dia memulakan jenayahnya, modus operandinya, sehingga dia akhirnya ditangkap dan dibicarakan. Setiap mangsa akan diceritakan secara terperinci siapa mereka, bagaimana mereka menjadi sasaran, dan bagaimana tragedi itu berlaku. Di samping itu, laporan forensik, laporan perubatan, analisis psikologi, serta transkrip penuh perbicaraan akan dibentangkan untuk memahami bagaimana sistem keadilan menghukumnya. Buku ini juga akan menyentuh tentang reaksi keluarga mangsa dan bagaimana kejahatannya terus menghantui ingatan mereka. Latar belakang pelaku. Bentong Rambo atau nama sebenarnya Monang Pariaman Siregar dilahirkan di Indonesia pada tahun 1960-an dan berhijrah ke Malaysia sebagai pendatang tanpa izin. Dia membesar dalam persekitaran yang serba kekurangan di kampung halamannya di Sumatera Utara. Sejak kecil, dia dikenali sebagai seorang yang agresif dan sukar dikawal. Dia sering terlibat dalam pergaduhan dan menunjukkan tanda-tanda keganasan sejak usia remaja. Ketika meningkat dewasa, Bentong Rambo bekerja sebagai buruh ladang di sekitar Pahang. Pekerjaannya memberikannya akses kepada kawasan terpencil yang kemudiannya menjadi kelebihan baginya ketika melakukan jenayah. Dia juga dikenali sebagai seorang yang pendiam tetapi mudah marah jika dicabar. Namun, di sebalik perwatakan itu, dia menyimpan sisi gelap yang hanya diketahui oleh mangsanya. Dalam tempoh antara tahun 1980-an hingga 1990-an, dia mula melakukan jenayah di sekitar Bentong, Pahang. Mangsa-mangsanya terdiri daripada wanita yang kebanyakannya tinggal di kawasan kampung dan ladang kelapa sawit. Dia menggunakan hutan sebagai tempat persembunyian selepas melakukan serangan, menyebabkan pihak berkuasa sukar menangkapnya. Taktiknya yang licik dan keupayaannya untuk menghilangkan diri ke dalam hutan menyebabkan dia diberi gelaran Bentong Rambo. Bagaimana seorang lelaki biasa boleh bertukar menjadi pemangsa yang kejam? Apakah yang mendorongnya melakukan jenayah berulang kali tanpa rasa bersalah? Bab seterusnya akan membongkar setiap jenayah yang dilakukan oleh Bentong Rambo, mengenali siapa mangsanya, bagaimana mereka diserang dan bagaimana pihak berkuasa akhirnya berjaya memburunya. Jenayah pertama, serangan di ladang kelapa sawit. Jenayah pertama Bentong Rambo yang direkodkan berlaku pada tahun 1985 di sebuah ladang kelapa sawit berhampiran Bentong, Pahang.
Mangsa adalah seorang wanita berusia 20-an bernama Siti Rahimah, seorang pekerja ladang yang tinggal di kawasan setinggan berhampiran. Pada hari kejadian, Siti Rahimah baru selesai bekerja dan dalam perjalanan pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki melalui denai kecil di ladang. Bentong Rambo yang ketika itu sudah biasa dengan persekitaran ladang telah mengekori Siti Rahimah dari jauh. Berdasarkan laporan penyiasatan, dia menggunakan teknik menghendap sebelum melancarkan serangannya. Sebaik sahaja mangsa melalui kawasan sunyi, dia muncul dari semak dan menyerang Siti Rahimah dari belakang. Menurut keterangan saksi yang menemui mayatnya keesokan harinya, tubuh mangsa menunjukkan tanda-tanda dicekik dengan kuat. Pakaian mangsa ditemui dalam keadaan koyak dan terdapat kesan serangan yang jelas pada tubuhnya. Bedah siasat yang dilakukan oleh pakar perubatan forensik mengesahkan bahawa mangsa telah menjadi mangsa serangan sebelum dibunuh. Terdapat juga kesan luka dan lebam akibat bergelut. Pihak polis yang tiba di lokasi kejadian segera memulakan siasatan. Namun, tanpa saksi yang melihat serangan secara langsung dan kekurangan bukti forensik yang kukuh pada ketika itu, kes tersebut menjadi jalan buntu. Ini memberikan peluang kepada Bentong Rambo untuk terus bebas dan merancang jenayah seterusnya. Mangsa-mangsa seterusnya, keganasan tanpa henti. Selepas kejadian pertama, Bentong Rambo menjadi lebih berani. Dalam tempoh 5 tahun berikutnya, dia dipercayai bertanggungjawab atas sekurang-kurangnya 10 serangan lain yang melibatkan wanita muda di sekitar Bentong, Karak dan kawasan ladang terpencil di Pahang. Setiap serangan mempunyai corak yang hampir sama. Mangsa diserang ketika bersendirian, diheret ke dalam kawasan sunyi, diserang secara bogol dan akhirnya dibunuh dengan kejam. Antara mangsa yang dikenali adalah 1. Noraini Abdullah, 23 tahun, seorang pekerja kilang yang diserang ketika dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Mayatnya ditemui di dalam semak dengan kesan kecederaan yang teruk. 2. Zaleha Hassan, 19 tahun, seorang pelajar kolej yang dilaporkan hilang sebelum ditemui mati dalam keadaan menyayat hati. 3. Fatimah Bakar, 30 tahun, seorang ibu tunggal yang keluar mencari kayu api dan tidak pernah pulang. 4. Rohana Ishak, 25 tahun, seorang pekerja kedai runcit yang diserang ketika berjalan ke rumah kawannya pada waktu malam. Pihak berkuasa mula mengesan corak jenayah yang berlaku dan percaya bahawa seorang pemangsa bersiri sedang beroperasi di kawasan tersebut. Namun, usaha menangkap Bentong Rambo terbukti sukar kerana dia tidak mempunyai alamat tetap dan sering berpindah dari satu kawasan ke kawasan lain. Setiap kali pihak polis hampir menjejakinya, dia berjaya melarikan diri ke dalam hutan. Ini menyebabkan penduduk sekitar hidup dalam ketakutan, dengan ramai wanita tempatan tidak berani keluar bersendirian pada waktu malam. Penyiasatan dan penangkapan. Pada tahun 1992, pihak polis menerima laporan daripada seorang wanita yang berjaya melarikan diri daripada serangan Bentong Rambo. Wanita itu yang dikenali sebagai Salmah telah diserang ketika sedang mengutip hasil tanaman di ladang keluarganya. Dia berjaya menggigit tangan penyerangnya dan melarikan diri dalam keadaan cedera. Dengan bantuan Salmah, polis mendapat gambaran jelas mengenai rupa dan ciri-ciri fizikal penyerang. Operasi besar-besaran dilancarkan di seluruh kawasan hutan dan ladang di Bentong dengan bantuan pasukan elit polis. Selepas beberapa bulan memburu, pada tahun 1993, Bentong Rambo akhirnya berjaya ditangkap di dalam sebuah pondok usang di dalam hutan tebal berhampiran Karak. Ketika ditangkap, dia berada dalam keadaan tidak terurus dan membawa sebilah parang yang dipercayai digunakan dalam serangannya sebelum ini.
pemeriksaan lanjut di kawasan persembunyiannya menemui beberapa barang peribadi milik mangsa, termasuk pakaian dan barang kemas yang hilang. Penangkapan Bentong Rambo membawa kelegaan kepada penduduk setempat yang telah lama hidup dalam ketakutan. Namun, perjalanan kes ini masih jauh kerana dia perlu dihadapkan ke muka pengadilan. Bab seterusnya akan membincangkan laporan forensik dan psikologi mengenai Bentong Rambo serta perbicaraannya di mahkamah. Bentong Rambo mendapat gelarannya kerana cara dia menghindari pihak berkuasa dan bertahan di dalam hutan, mirip dengan watak Rambo dalam filem Hollywood yang terkenal. Berikut adalah beberapa sebab utama dia digelar Bentong Rambo. 1. Kepakaran bertahan dalam hutan. Dia sering bersembunyi di dalam hutan tebal selepas melakukan jenayah, menggunakan taktik gerila untuk mengelak daripada ditangkap. Dia tahu bagaimana untuk bergerak tanpa dikesan, mencari makanan di alam semula jadi dan bertahan dalam persekitaran yang mencabar. 2. Keberanian dan kekejaman. Sama seperti watak Rambo dalam filem yang digambarkan sebagai seorang pejuang yang tangkas dan berani, Bentong Rambo juga digambarkan sebagai seorang penjenayah yang berani dan tidak gentar menghadapi pihak berkuasa. Dia sanggup bertindak ganas dan melawan jika diperlukan. 3. Penggunaan senjata seperti parang. Bentong Rambo sering membawa sebilah parang yang digunakannya untuk menyerang mangsa dan melindungi dirinya daripada ancaman. Ini mengingatkan masyarakat kepada imej Rambo yang terkenal dengan senjata survivalnya. 4. Kebolehan menghilangkan diri. Setiap kali pihak polis hampir menangkapnya, dia berjaya melarikan diri ke dalam hutan dan menghilangkan jejaknya, menjadikannya sangat sukar untuk dijejaki. Ini menyerupai aksi Rambo dalam filem yang sentiasa berjaya meloloskan diri daripada musuh. Oleh kerana ciri-ciri ini, masyarakat dan media mula menggelarnya sebagai Bentong Rambo, merujuk kepada lokasi utama jenayahnya di sekitar Bentong, Pahang serta kemahirannya bertahan di dalam hutan seperti watak filem tersebut. Analisis forensik dan laporan perubatan. Selepas penangkapan Bentong Rambo, pihak berkuasa segera menjalankan siasatan menyeluruh, termasuk analisis forensik ke atas bukti-bukti yang ditemui di lokasi jenayah dan di tempat persembunyiannya. Laporan perubatan ke atas mangsa-mangsa juga memainkan peranan penting dalam membuktikan kes terhadapnya. Pemeriksaan barang bukti. Pasukan forensik yang menjalankan siasatan di Pondok Usang tempat persembunyian Bentong Rambo menemui beberapa barang bukti yang mengaitkannya dengan jenayah-jenayah terdahulu, antaranya pakaian dan barang peribadi mangsa. Beberapa helai pakaian wanita yang dikenal pasti sebagai milik mangsa ditemui dalam pondok tersebut. Ujian DNA yang dijalankan mengesahkan kewujudan kesan darah yang sepadan dengan DNA beberapa mangsa. Senjata tajam. Sebilah parang yang dipercayai digunakan dalam serangan-serangannya ditemui dalam simpanannya. Parang itu mempunyai kesan darah yang dikenal pasti milik salah seorang mangsa. Tali dan kain pengikat. Beberapa tali dan kain ditemui dipercayai digunakan untuk mengikat mangsa sebelum dibunuh. Jejak dan kesan kaki. Analisis tanah di sekitar lokasi jenayah dan tempat persembunyiannya menunjukkan jejak yang sepadan dengan kasut yang dipakai oleh Bentong Rambo. Laporan bedah siasat dan kesan kecederaan mangsa. Pakar forensik yang menjalankan bedah siasat terhadap mangsa-mangsa memberikan laporan terperinci mengenai kecederaan yang mereka alami. Berikut adalah beberapa penemuan utama. Kebanyakan mangsa mengalami kecederaan akibat dicekik. Laporan perubatan menunjukkan kesan tekanan kuat di bahagian leher, menunjukkan bahawa mereka telah dicekik sehingga mati. Kesan serangan bogol yang jelas. Pemeriksaan forensik mengesahkan terdapat kesan keganasan ke atas kebanyakan mangsa. Ujian ke atas sampel air mani yang ditemui di badan mangsa dan di lokasi kejadian menunjukkan padanan DNA dengan Bentong Rambo.
kesan lebam dan luka akibat bergelut. Hampir semua mangsa mengalami lebam pada lengan dan kaki, menandakan bahawa mereka cuba melawan sebelum dibunuh. Untuk memahami tingkah laku Bentong Rambo, pihak mahkamah mengarahkan dia menjalani pemeriksaan psikiatri sebelum perbicaraan. Pemeriksaan ini dijalankan oleh pakar psikiatri forensik yang menilai tahap mentalnya serta motif di sebalik jenayah-jenayahnya, profil psikologi. Berdasarkan penilaian yang dibuat, Bentong Rambo menunjukkan ciri-ciri berikut. Kurang rasa empati. Dia tidak menunjukkan penyesalan terhadap perbuatannya dan menganggap mangsa sebagai objek pemuas nafsunya. Kecenderungan psikopat. Dia mempunyai sifat manipulatif, licik dan tidak mempunyai perasaan bersalah walaupun selepas melakukan jenayah kejam. Kawalan kemarahan yang lemah. Dia bertindak ganas apabila keinginannya tidak dipenuhi atau apabila mangsa cuba melawan. Keinginan untuk berkuasa dan mengawal. Dia menikmati proses menyeksa dan mendominasi mangsa yang merupakan satu tanda gangguan personaliti sadistik. Laporan psikiatrik. Dalam laporan psikiatri yang dibentangkan di mahkamah, pakar mendapati bahawa Bentong Rambo tidak mengalami sebarang penyakit mental yang boleh menyebabkan dia tidak bertanggungjawab atas tindakannya. Dia didapati waras dan sedar sepenuhnya ketika melakukan jenayah. Dengan laporan ini, mahkamah dapat membuktikan bahawa dia melakukan jenayah dengan niat penuh dan bukannya disebabkan oleh sebarang gangguan mental. Ini menjadi faktor penting dalam menentukan hukuman yang bakal dijatuhkan ke atasnya. Bab seterusnya akan membincangkan perbicaraan di mahkamah, kes yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan, hujah pembelaan serta reaksi keluarga mangsa. Penyiasatan dan penangkapan Bentong Rambo. Wanita bernama Salmah menjadi sasaran Bentong Rambo ketika dia sedang mengutip hasil tanaman di ladang keluarganya. Ketika diserang, Salmah berjaya melawan dengan menggigit tangan penyerangnya sekuat hati sebelum melarikan diri dalam keadaan cedera. Dia segera melaporkan kejadian itu kepada pihak polis dan memberikan gambaran terperinci tentang rupa suspek, termasuk parut di wajahnya serta pakaiannya yang kotor dan tidak terurus. Maklumat daripada Salmah memberi petunjuk yang lebih jelas kepada pihak polis. Dengan kerjasama penduduk kampung, mereka mula memperketat kawalan di sekitar kawasan Bentong, Karak dan ladang kelapa sawit yang menjadi lokasi serangan sebelum ini. Operasi penangkapan. Pada awal tahun 1993, pihak polis menerima maklumat bahawa seorang lelaki yang menyerupai suspek sering dilihat berkeliaran di kawasan hutan berhampiran Karak. Dengan bantuan unit K9 dan pasukan khas polis, operasi besar-besaran dilancarkan untuk menangkapnya. Selepas beberapa hari memburu, Bentong Rambo akhirnya dijejaki di sebuah pondok usang di dalam hutan tebal. Ketika pihak polis menyerbu tempat persembunyiannya, dia cuba melawan dengan parang tetapi berjaya ditangkap tanpa ada kecederaan serius. Berita penangkapannya tersebar luas dan ramai yang datang ke balai polis untuk melihat sendiri wajah lelaki yang menghantui mereka selama bertahun-tahun. 8. Perbicaraan mahkamah. Pertembungan antara pendakwaan dan pembelaan. Selepas penangkapan Bentong Rambo, proses perundangan bermula dengan perbicaraan di Mahkamah Tinggi. Kes ini menarik perhatian ramai kerana kekejaman jenayah yang dilakukan serta tempoh masa yang diambil oleh pihak berkuasa untuk menangkapnya. Pendakwaan membuka kes pendakwaan diketuai oleh Timbalan Pendakwa Raya yang membentangkan bukti kukuh terhadap tertuduh. Mereka mengemukakan beberapa hujah utama. 1. Bukti DNA yang tidak dapat disangkal, sampel DNA daripada air mani yang ditemui pada mangsa sepadan dengan DNA Bentong Rambo. Rambut yang dijumpai pada pakaian salah seorang mangsa juga disahkan sebagai miliknya. 2. Barang peribadi mangsa di pondok persembunyian polis menemui pakaian wanita, barang kemas serta alat-alat yang digunakan dalam jenayah. Bukti ini menunjukkan bahawa dia bukan sahaja melakukan jenayah tetapi juga menyimpan trofi sebagai simbol kejayaannya. 3. Keterangan mangsa yang terselamat Salmah, mangsa yang berjaya melarikan diri, memberi keterangan terperinci tentang bagaimana dia diserang.
Dia mengenal pasti Bentong Rambo sebagai lelaki yang menyerangnya dan menjelaskan bagaimana dia berjaya melawan dan melarikan diri. 4. Corak jenayah yang konsisten. Semua jenayah melibatkan modus operandi yang serupa. Serangan secara mengejut, mangsa diikat, dirogol dan dibunuh dengan kejam. Bukti forensik menunjukkan corak yang sama dalam setiap pembunuhan. Pendakwaan menegaskan bahawa Bentong Rambo adalah seorang pemangsa bersiri yang berbahaya dan satu-satunya hukuman yang setimpal ialah hukuman mati. Hujah pembelaan peguam bela yang mewakili Bentong Rambo cuba membentuk naratif bahawa tertuduh mengalami gangguan mental dan tidak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap jenayah yang dilakukan. Beberapa hujah utama pembelaan termasuk 1. Keadaan mental yang tidak stabil. Pembelaan berhujah bahawa Bentong Rambo mempunyai sejarah trauma dan masalah mental sejak kecil menyebabkan dia tidak dapat mengawal tindakannya. Laporan psikiatri, bagaimanapun, menunjukkan bahawa dia waras dan memahami akibat perbuatannya. 2. Tiada saksi mata yang melihat dia melakukan pembunuhan. Walaupun terdapat bukti DNA, pembelaan mencuba untuk menimbulkan keraguan dengan mengatakan bahawa tiada saksi yang melihat dia membunuh mangsa secara langsung. Mereka mencadangkan bahawa mungkin terdapat pihak lain yang terlibat. 3. Pengakuan yang dibuat di bawah tekanan peguamnya mendakwa bahawa Bentong Rambo telah dipaksa untuk mengaku selepas dipukul oleh pihak polis. Namun, mahkamah menolak dakwaan ini kerana pengakuannya dibuat secara sukarela di hadapan magistrat tanpa sebarang paksaan. Keterangan saksi, suara mangsa dari kubur. Selain Salmah, beberapa saksi lain turut dipanggil termasuk ahli keluarga mangsa yang berkongsi kesedihan mereka kehilangan insan tersayang dengan cara yang kejam. Pegawai forensik yang menerangkan dengan terperinci bagaimana DNA tertuduh sepadan dengan bukti yang ditemui di lokasi jenayah. Pakar psikiatri yang mengesahkan bahawa Bentong Rambo tidak mengalami sebarang penyakit mental yang boleh menyebabkan dia tidak bertanggungjawab atas perbuatannya. Reaksi Bentong Rambo di mahkamah. Sepanjang perbicaraan, Bentong Rambo kelihatan tenang dan tidak menunjukkan sebarang emosi. Ketika diberi peluang untuk bercakap, dia hanya berkata, "Saya tak mahu mati, saya tidak bersalah." Namun, keterangan saksi dan bukti yang tidak dapat disangkal menyebabkan mahkamah memutuskan bahawa dia harus menerima hukuman yang setimpal. Laporan forensik dan pemeriksaan perubatan terhadap setiap mangsa memainkan peranan penting dalam perbicaraan Bentong Rambo. Setiap laporan mendedahkan kekejaman yang dilakukan serta memberikan bukti saintifik yang mengaitkan tertuduh dengan jenayahnya. Mangsa pertama, Noraini binti Saleh, 19 tahun. Tarikh kejadian 12 Julai 1985. Lokasi ladang kelapa sawit di Bentong, Pahang. Keadaan mayat ditemui dalam keadaan separuh bogel dengan kesan kecederaan serius di bahagian kepala dan badan. Laporan perubatan, kesan patah pada tengkorak akibat hentakan objek keras. Luka tikaman pada perut dan dada. Kesan lemas akibat cekikan menunjukkan dia dicekik hingga mati. Kesan koyakan di kemaluan menunjukkan serangan sebelum kematian. Sampel air mani diambil dari badan mangsa sepadan dengan DNA Bentong Rambo. Mangsa kedua, Siti Aminah binti Rahman, 22 tahun. Tarikh kejadian 5 Disember 1987. Lokasi kawasan hutan berhampiran Karak, Pahang. Keadaan mayat ditemui dalam keadaan reput selepas beberapa hari hilang. Laporan perubatan, terdapat patah pada tulang tangan dan kaki menunjukkan pergelutan berlaku sebelum kematian. Luka dalam pada leher menunjukkan kesan kelaran menggunakan parang. Bukti serangan melalui sisa air mani yang sepadan dengan DNA Bentong Rambo. Mayat mengalami tanda-tanda dekomposisi tahap pertengahan, tetapi kecederaan masih dapat dikenal pasti. Mangsa ketiga, Rohana binti Ismail, 17 tahun. Tarikh kejadian 20 Ogos 1990. Lokasi pondok usang dalam ladang getah. Keadaan mayat ditemui dalam keadaan diikat pada pokok.
dengan kesan kecederaan parah di seluruh badan. Laporan perubatan. Terdapat tanda lebam di pergelangan tangan dan kaki menunjukkan mangsa diikat dengan kuat. Luka torehan di muka dan dada dipercayai dilakukan menggunakan senjata tajam. Luka di bahagian kemaluan dan anus menunjukkan serangan ulang kali. Punca kematian lemas akibat dicekik dengan tali yang ditemui di tempat kejadian. Mangsa keempat, Mariam binti Husin, 25 tahun, tarikh kejadian 15 Jun 1992. Lokasi, hutan tebal di Janda Baik, Pahang. Keadaan mayat ditemui dalam keadaan hampir tidak dapat dikenal pasti akibat perebutan. Laporan perubatan, tulang belakang patah dipercayai akibat hentakan kuat ke atas batu. Kesan tikaman di perut menyebabkan pendarahan dalaman yang teruk. Bukti serangan melalui sisa DNA pada pakaian mangsa. Luka di kepala menunjukkan tanda-tanda mangsa dipukul dengan kayu atau objek keras sebelum dibunuh. Analisis forensik dan kepentingan dalam perbicaraan. Laporan-laporan ini menjadi bukti kukuh dalam mahkamah kerana 1. Konsistensi dalam modus operandi. Semua mangsa mengalami diikat dan dibunuh dengan cara yang kejam. Setiap jenayah menunjukkan corak yang serupa, membuktikan bahawa pelaku adalah orang yang sama. 2. Bukti DNA yang kukuh sampel air mani yang ditemui di setiap lokasi jenayah sepadan dengan DNA Bentong Rambo. Ini membuktikan bahawa dia adalah pelaku dan bukan hanya seorang suspek. 3. Punca kematian yang sama. Kebanyakan mangsa mati akibat cekikan atau hentakan objek tumpul menunjukkan gaya pembunuhan yang konsisten. Luka-luka yang serupa menunjukkan bahawa pelaku mempunyai kecenderungan ganas yang sistematik. Laporan forensik ini bukan sahaja mengesahkan perbuatan kejam Bentong Rambo, tetapi juga menafikan sebarang kemungkinan bahawa dia tidak bersalah. Bukti ini membawa kepada keputusan mahkamah yang bakal dibincangkan dalam bab seterusnya. Keputusan mahkamah dan hukuman. Titik akhir bagi Bentong Rambo. Selepas perbicaraan panjang yang penuh dengan bukti kukuh serta testimoni saksi, mahkamah akhirnya membuat keputusan mengenai nasib Bentong Rambo. Perbicaraan ini menarik perhatian seluruh negara kerana kejamnya jenayah yang dilakukan serta tempoh masa dia bebas sebelum ditangkap. Keputusan mahkamah, pada 15 Disember 1995, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman mati terhadap Bentong Rambo setelah mendapati dia bersalah atas semua pertuduhan. Hakim menyatakan bahawa jenayah yang dilakukan terlalu kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Dalam penghakimannya, hakim menyatakan tertuduh bukan sahaja membunuh tetapi turut menyeksa mangsa sebelum mengakhiri nyawa mereka. Jenayah ini dilakukan secara sistematik, menunjukkan sifat kejam tanpa sebarang penyesalan. Oleh itu, mahkamah tiada pilihan selain menjatuhkan hukuman mati kepada tertuduh. Keputusan ini disambut dengan kelegaan oleh keluarga mangsa yang selama bertahun-tahun menuntut keadilan. Reaksi Bentong Rambo. Selepas keputusan dibacakan, Bentong Rambo tidak menunjukkan sebarang emosi. Dia hanya diam, tunduk dan menggelengkan kepala. Apabila ditanya sama ada dia ingin membuat rayuan, dia hanya berkata, "Saya tak mahu mati, tapi saya tahu ini pengakhirannya." Peguam bela cuba untuk mengemukakan rayuan bagi meringankan hukuman, tetapi dengan bukti yang terlalu kukuh, peluangnya amat tipis. Reaksi keluarga mangsa. Keluarga mangsa yang hadir di mahkamah menangis sambil berpelukan. Salah seorang ibu mangsa berkata, "Akhirnya, keadilan berpihak kepada anak saya. Saya hanya berharap arwah boleh tenang di sana." Namun, ada juga yang berasa hukuman mati tidak cukup untuk membalas kekejaman yang dilakukan. Bapa salah seorang mangsa menyatakan bahawa Bentong Rambo sepatutnya merasai penderitaan yang sama seperti yang dialami oleh mangsa-mangsanya. Di mana Bentong Rambo sekarang? Selepas dijatuhkan hukuman, Bentong Rambo dihantar ke penjara Kajang untuk menunggu hukuman mati dilaksanakan. Walau bagaimanapun, hukuman tersebut tidak dilaksanakan serta-merta
kerana proses rayuan yang masih berjalan. Pada tahun 2000, rayuannya untuk meringankan hukuman ditolak oleh Mahkamah Persekutuan. Sejak itu, dia berada di dalam penjara menunggu hukuman mati dilaksanakan. Terdapat laporan mengatakan bahawa di dalam penjara, Bentong Rambo tidak banyak bercakap dan lebih suka menyendiri. Dia juga dikatakan mengalami masalah kesihatan, tetapi tiada pengesahan rasmi mengenai perkara ini. Akhirnya, titik penamat kes Bentong Rambo menjadi salah satu kes jenayah paling menggemparkan dalam sejarah Malaysia. Ia menunjukkan bagaimana keadilan akhirnya dapat ditegakkan walaupun mengambil masa bertahun-tahun. Namun, ia juga menjadi peringatan ngeri tentang bahaya individu seperti Bentong sisi gelap mereka dan bertindak sebagai pemangsa dalam masyarakat. Kisah ANNI Kok Yin Cheng dan kes-kes lain. Dalam penyiasatan terhadap jenayah yang dilakukan Bentong Rambo, terdapat beberapa kes yang melibatkan manusia belum cukup umur. Salah satu kes yang paling menonjol adalah pembunuhan tragis Annie Kok Yin Cheng. 1. Pembunuhan Annie Kok Yin Cheng. Pada 8 Mac 2009, di Kampung Ketari, Bentong, Pahang, Annie Kok Yin Cheng, seorang pelajar berusia 17 tahun, ditemui hilang nyawa di rumahnya. Dia ditemui dengan kesal luka di leher dan tanda-tanda garis. Kejadian ini mengejutkan komuniti setempat dan menimbulkan ketakutan di kalangan penduduk. Latar belakang mangsa, nama Annie Kok Yin Cheng, umur 17 tahun. Tarikh lahir 6 Jun 1991, tarikh hilang nyawa 8 Mac 2009. Kronologi kejadian, malam sebelum kejadian, Annie dilihat menggunakan komputernya di rumah. Penemuan, keesokan paginya, saudara perempuannya menemui Annie dengan luka di leher dan tubuh yang ditutupi selimut. Penyiasatan awal, terdapat tanda-tanda pencerobohan dan beberapa peralatan pencahayaan di rumahnya didapati telah dimatikan, menunjukkan kemungkinan jenayah yang dirancang. Siasatan dan penangkapan, selama 3 tahun, kes ini tidak dapat diselesaikan dan terdapat spekulasi mengenai pelaku sebenar. Namun, pada tahun 2012, selepas penangkapan Bentong Rambo atas kesalahan lain, ujian DNA mengaitkannya dengan pembunuhan Annie. Bentong Rambo didapati bersalah dan dijatuhi hukuman mati pada 6 Ogos 2014. 2. Mangsa-mangsa lain yang dikenal pasti. Selain Annie, Bentong Rambo juga didapati bersalah atas beberapa kes lain yang melibatkan manusia bawah umur. Berusia 9 tahun, Bentong Rambo mengaku bersalah atas 4 pertuduhan bobol dan 1 pertuduhan melakukan hubungan luaran tabii terhadap 4 manusia belum cukup umur. Pada 5 Februari 2013, beliau dijatuhi hukuman penjara 50 tahun dan 24 sebatan. 11. Analisis psikologi. Apakah yang mendorong kekejaman Bentong Rambo? Bentong Rambo bukan sekadar seorang pembunuh biasa. Dia menunjukkan corak tingkah laku yang sistematik, kejam dan berulang dalam setiap jenayahnya. Persoalan utama yang dibincangkan oleh pakar psikologi adalah, apakah faktor yang menyebabkan dia menjadi seperti ini? Adakah dia seorang psikopat sejak lahir atau kehidupannya membentuknya menjadi seorang pemangsa? 1. Laporan psikiatri, pemeriksaan mental Bentong Rambo. Selepas penangkapannya, Bentong Rambo menjalani pemeriksaan psikiatri mendalam di bawah pemantauan pakar dari Hospital Bahagia, Ulu Kinta. Beberapa penemuan penting dibuat. Tiada gangguan mental yang serius seperti skizofrenia atau halusinasi. Memiliki ciri-ciri psikopati yang ketara, termasuk kurang empati, tidak rasa bersalah dan kebolehan memanipulasi orang lain. Keinginan untuk mengawal dan mendominasi mangsa sebelum membunuh mereka. Kepuasan bukan sekadar dari jenayah itu sendiri, tetapi juga dari kuasa yang dia rasakan semasa melakukan jenayah. Pakar menyatakan bahawa Bentong Rambo sedar akan perbuatannya, tetapi memilih untuk melakukannya kerana dia menikmati penderitaan mangsa. Ini menjadikan dia lebih berbahaya daripada pembunuh biasa yang mungkin bertindak atas kemarahan atau dendam. 2. Ciri-ciri psikopati dan sosiopati dalam Bentong Rambo. Menurut skala Harris Psychopathy Checklist, PCLR, Bentong Rambo menunjukkan skor tinggi dalam beberapa ciri utama psikopati. Karisma palsu,
Ramai yang mengenalinya sebagai seorang yang tenang dan tidak mencurigakan dalam kehidupan seharian. Tiada rasa empati atau penyesalan. Walaupun selepas ditangkap, dia tidak menunjukkan rasa bersalah. Pembohongan dan manipulasi, dia mampu memperdaya mangsanya sebelum menyerang mereka. Kebosanan dan perlukan rangsangan. Ini menjelaskan kenapa jenayahnya semakin kejam dari masa ke masa. Keganasan yang dirancang, jenayahnya bukan dilakukan secara spontan, tetapi dirancang dengan rapi. 3. Sejarah masa lalu. Adakah Bentong Rambo dilahirkan sebagai pembunuh? Latar belakang Bentong Rambo menunjukkan tanda-tanda awal kecenderungan ganas. Penderaan semasa kecil. Laporan menunjukkan dia mengalami penderaan fizikal dan emosi dari ibu bapanya. Menyeksa haiwan semasa kecil. Ramai pembunuh bersiri menunjukkan tanda awal ini dan Bentong Rambo juga pernah membunuh haiwan dengan kejam semasa remaja. Kehidupan penuh penolakan. Dia mengalami kegagalan dalam hubungan sosial dan sering berasa tersisih. Pakar psikologi mendakwa bahawa gabungan faktor genetik, trauma masa kecil dan sifat psikopati semula jadi menyebabkan dia berkembang menjadi seorang pembunuh bersiri. 4. Adakah Bentong Rambo boleh ditebus? Pakar menyatakan bahawa individu seperti Bentong Rambo sukar untuk berubah kerana dia bukan sahaja menikmati jenayahnya tetapi juga tidak pernah menunjukkan penyesalan sebenar. Dr. Rahim Ismail, seorang pakar psikologi jenayah berkata, dia bukan seorang yang hilang kawalan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia menikmati setiap saat melakukannya dan dia tidak menyesal. Orang seperti ini, kalau diberi peluang, akan mengulangi perbuatan mereka tanpa ragu-ragu. Ini membuktikan bahawa sekiranya Bentong Rambo tidak ditangkap, dia akan terus membunuh. Kesimpulan, Bentong Rambo, produk trauma atau seorang psikopat sejati. Kes Bentong Rambo menimbulkan perdebatan di kalangan pakar. Ada yang percaya bahawa dia adalah produk dari trauma masa kecil dan persekitarannya, manakala ada yang berpendapat bahawa dia sudah dilahirkan sebagai seorang psikopat. Apa yang pasti, kejahatan yang dilakukannya bukan sekadar jenayah biasa. Ia adalah manifestasi kejahatan tanpa hati dan tanpa keadilan, dia akan terus menghantui lebih banyak nyawa yang tidak bersalah. 12. Testimoni saksi. Kisah mereka yang terlibat dalam kes Bentong Rambo. Sepanjang siasatan dan perbicaraan, ramai individu terlibat sebagai saksi, termasuk pegawai penyiasat, ahli keluarga mangsa, serta individu yang pernah mengenali Bentong Rambo sebelum dia ditangkap. Setiap daripada mereka memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana dia menjalankan jenayahnya dan kesannya terhadap keluarga mangsa. 1. Testimoni pegawai penyiasat. Mengimbas saat penangkapan. Salah seorang pegawai polis yang mengetuai siasatan terhadap Bentong Rambo, ASP Razman Ismail, menceritakan bagaimana mereka akhirnya berjaya menangkap suspek selepas bertahun-tahun menjejakinya. Kami tahu dia seorang yang sangat licik. Dia hidup di dalam hutan, tidak mempunyai alamat tetap dan bergerak secara rahsia. Walaupun begitu, kami tidak pernah putus asa. ASP Razman menjelaskan bahawa tangkapan hanya berjaya dilakukan selepas mereka menggunakan strategi perang saraf, memerangkap Bentong Rambo dengan memantau setiap pergerakannya sehingga dia akhirnya tertangkap tanpa sempat melarikan diri. Saat kami tangkap dia, dia cuma senyum. Dia tak melawan, tak terkejut, seolah-olah ini adalah pengakhirannya. 2. Testimoni keluarga mangsa, luka yang tidak akan pulih. Puan Siti Aisyah, ibu kepada salah seorang mangsa, tidak dapat menahan tangisnya ketika memberikan keterangan di mahkamah. Anak saya pergi dengan cara yang paling kejam. Saya tak boleh bayangkan kesakitan yang dia alami sebelum ajalnya. Beliau menegaskan bahawa hukuman mati tidak akan cukup untuk menggantikan penderitaan yang dialami oleh keluarganya. Seorang lagi bapa mangsa, Encik Zulkifli, menyatakan bahawa dia berharap Bentong Rambo dihukum lebih berat kerana trauma yang ditinggalkan. Kami sekeluarga masih dihantui mimpi buruk. Setiap kali teringat cara anak saya dibunuh, saya jadi tak boleh tidur. 3. Testimoni bekas kenalan, Bentong Rambo seorang yang misteri. Beberapa kenalan lama Bentong Rambo yang memberi keterangan di mahkamah
menyatakan bahawa dia tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai seorang pembunuh sebelum ini. Seorang bekas rakan, Jamaluddin, berkata, dia seorang yang pendiam, tak banyak cakap, tak ada ramai kawan. Tapi ada satu benda yang saya perasan, dia suka tengok orang dengan renungan yang menyeramkan. Namun, seorang lagi saksi, Rosli, pernah mengesyaki sesuatu kerana Bentong Rambo sering keluar masuk hutan tanpa sebab yang jelas. Saya selalu fikir dia buat kerja mencuri atau apa-apa dalam hutan. Tak sangka dia buat benda lebih kejam daripada itu. 4. Testimoni mangsa yang terselamat saat berhadapan dengan maut. Salah seorang mangsa yang terselamat, Ani, memberikan keterangan yang paling mengejutkan. Dia menceritakan bagaimana dia berjaya melarikan diri daripada cengkaman Bentong Rambo ketika dia cuba menyerangnya. Saya pura-pura pengsan. Saya dengar dia bercakap sendiri seperti orang tak betul. Bila saya rasa dia leka, saya lari sekuat hati. Saya tak toleh ke belakang. Ani percaya bahawa tindakannya berpura-pura mati menyelamatkan nyawanya dan dia amat bersyukur dapat bertahan untuk memberi keterangan terhadap lelaki yang hampir membunuhnya. 5. Testimoni pakar forensik mengungkap bukti di tempat kejadian. Dr. Hassan, seorang pakar forensik yang terlibat dalam kes ini, menjelaskan bagaimana tempat kejadian jenayah memberikan banyak bukti yang mengaitkan Bentong Rambo dengan pembunuhan-pembunuhan tersebut. DNA daripada mayat mangsa, cap jari dan kesan kasut semuanya sepadan dengan suspek. Ini adalah kes yang sangat kukuh dari sudut forensik. Beliau juga mengesahkan bahawa cara Bentong Rambo membunuh mangsanya mempunyai corak yang sama, menunjukkan bahawa dia bukan sekadar membunuh secara rawak, tetapi benar-benar seorang pemangsa yang sistematik. Kesimpulan, keadilan untuk mangsa dan keluarga. Testimoni dari pelbagai pihak ini menegaskan kebrutalan Bentong Rambo serta kesan mendalam yang ditinggalkannya kepada keluarga mangsa dan masyarakat. 13. Liputan media dan reaksi masyarakat. Kes Bentong Rambo dalam pandangan awam. Kes Bentong Rambo bukan sahaja menggemparkan negara tetapi juga menjadi salah satu kes jenayah paling banyak dilaporkan dalam sejarah Malaysia. Liputan media yang meluas memainkan peranan besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadapnya serta bagaimana rakyat Malaysia memberikan reaksi terhadap jenayah kejam yang dilakukannya. 1. Laporan media, sensasi, realiti dan spekulasi. Sejak penangkapan Bentong Rambo, akhbar utama seperti Berita Harian, Utusan Malaysia dan Harian Metro menyiarkan berita tentang kes ini hampir setiap hari. Pelbagai aspek jenayahnya dikupas, termasuk modus operandi, latar belakangnya dan nasib mangsa. Namun, seperti kebanyakan kes jenayah besar, media juga memainkan peranan dalam membentuk naratif tertentu. Ada laporan yang menggambarkan Bentong Rambo sebagai seorang raksasa tanpa hati, sementara yang lain cuba memahami belakang. Sebagai contoh, tajuk utama daripada beberapa akhbar ketika itu, Bentong Rambo, raksasa berwajah manusia, Harian Metro, keganasan dalam hutan, kisah hitam pemburu mangsa, Berita Harian, psikopat atau mangsa kehidupan, siapa Bentong Rambo sebenarnya, Utusan Malaysia. Selain itu, media luar negara juga mula melaporkan mengenai kes ini, terutama di rantau Asia Tenggara. Beberapa saluran berita dari Indonesia dan Singapura turut membandingkan Bentong Rambo dengan pembunuh bersiri terkenal lain. 2. Teori konspirasi dan spekulasi di media sosial. Di era internet, media sosial menjadi platform utama bagi masyarakat untuk membincangkan kes Bentong Rambo. Pelbagai teori konspirasi mula muncul, termasuk dakwaan bahawa Bentong Rambo bukan bertindak seorang diri, tetapi merupakan sebahagian daripada satu kumpulan rahsia. Ada pihak tertentu cuba melindunginya sebelum dia akhirnya ditangkap. Dia mungkin telah melakukan lebih banyak jenayah yang tidak pernah didedahkan oleh pihak berkuasa. Walaupun kebanyakan teori ini tidak berasas, ia menunjukkan betapa masyarakat begitu terpengaruh dengan kes ini dan mahukan lebih banyak jawapan. 3. Reaksi orang awam, ketakutan dan kemarahan.
berita tentang kekejaman Bentong Rambo mencetuskan gelombang ketakutan di kalangan rakyat Malaysia. Ramai yang mula lebih berhati-hati ketika berada di kawasan terpencil, terutama di sekitar Pahang dan negeri-negeri berhampiran. Di samping itu, masyarakat juga menunjukkan kemarahan terhadap keganasan yang dilakukan oleh Bentong Rambo. Ramai yang mendesak agar hukuman berat dikenakan ke atasnya. Antara komen yang tular ketika itu, orang macam ini tak layak hidup. Hukuman mati pun tak cukup untuk balasan apa yang dia dah buat. Pengguna Facebook, saya tak boleh bayangkan bagaimana keluarga mangsa boleh menghadapi semua ini. Hati saya hancur bila baca berita. Seorang pembaca di ruangan komen harian Metro. Ada juga perbincangan mengenai kelemahan sistem keselamatan dan pemantauan polis, di mana ramai yang bertanya bagaimana seorang lelaki boleh melakukan jenayah selama bertahun-tahun sebelum akhirnya ditangkap. 4. Dokumentari dan liputan khas di televisyen. Selain berita harian, beberapa stesen televisyen mula menghasilkan dokumentari khas mengenai kes ini, termasuk TV3 dan Astro. Dokumentari ini menampilkan temu bual bersama pegawai penyiasat dan saksi utama, rekonstruksi jenayah berdasarkan laporan forensik dan testimoni saksi, analisis pakar jenayah mengenai bagaimana seseorang boleh menjadi pembunuh bersiri. Salah satu dokumentari paling terkenal adalah Pemburu Dalam Hutan, Kisah Bentong Rambo yang disiarkan di Astro Crime Channel. Kelima, kesannya terhadap masyarakat dan undang-undang. Kes Bentong Rambo telah membawa beberapa perubahan penting dalam aspek keselamatan dan undang-undang di Malaysia. Pihak polis meningkatkan pemantauan di kawasan terpencil, termasuk lebih banyak rondaan di kawasan hutan dan kampung. Kesedaran masyarakat terhadap keselamatan diri, terutama bagi wanita yang berjalan bersendirian, semakin meningkat. Ada desakan agar hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah jenayah berat, termasuk hukuman mati mandatori untuk pembunuh bersiri. Sehingga kini, kes ini masih dianggap sebagai salah satu kes jenayah paling kejam dalam sejarah Malaysia dan namanya tetap disebut dalam perbincangan tentang pembunuh bersiri di negara ini. Kesimpulan, legasi hitam Bentong Rambo dalam sejarah jenayah Malaysia. Kes Bentong Rambo bukan sekadar kisah seorang pembunuh bersiri. Ia adalah cerminan bagaimana seorang individu boleh berubah menjadi pemangsa kejam serta bagaimana masyarakat, media dan sistem perundangan bertindak balas terhadap jenayah sebesar ini.